Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Kejap. Sebelum kita mulakan perbincangan kita pada hari ini, orang dulu pernah berkata, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Haris Zikri bin Muhammad Azin dari kelas BMD. Nama saya Muhammad Aikal Hakim bin Azlan dari kelas BMD. Nama saya Arif Afdal bin Mazli dari kelas BMD. Pada hari ini, kami akan membincangkan tentang peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Tanpa melengahkan masa, Apa tunggu lagi? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini kami akan membincangkan topik tentang peranan dan pemikiran tokoh bagi memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah, kita mulakan dengan tokoh yang pertama iaitu R.O. Winstead bagi zaman Pramerdeka. R.O. Winstead telah menubuhkan SITC iaitu Sultan Idris Teaching College pada tahun 1922. SITC ini bagi melatih guru Melayu berpendidikan tinggi. Hal ini demikian kerana dapat membantu memperluas penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan formal. Yang kedua, R.O. Winstead telah menghasilkan kamus dan buku bahasa Melayu. Beliau menulis 2 kamus iaitu A Practical Modern Malay English Dictionary dan An English Malay Dictionary. Perkara ini dapat membantu standardisasi dan pembelajaran bahasa Melayu secara formal. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pemikiran R.O. Winstead. Yang pertama, bahasa Melayu sebagai medium pendidikan. R.O. Winstead percaya bahawa bahasa Melayu harus digunakan dalam pendidikan asas untuk orang Melayu. Hal ini kerana supaya mereka lebih mudah memahami pelajaran dan dapat membangunkan masyarakat mereka sendiri. Yang kedua, pengiktirafan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Beliau melihat potensi bahasa Melayu bukan sekadar komunikasi harian, tetapi bahasa Melayu yang mampu menyampaikan ilmu pengetahuan dan digunakan dalam pentadbiran serta pendidikan tinggi. Seterusnya, tokoh yang terlibat dalam zaman Pramerdeka iaitu Oti Duset. Oti Duset telah menubuhkan pejabat Karang Mengarang. Oti Duset bersama Zabba, beliau menubuhkan pejabat Karang Mengarang di SITC bagi menghasilkan bahan bacaan dan buku teks dalam bahasa Melayu. Yang kedua, pejabat ini memainkan peranan besar dalam memperkaya kosakata dan memperkukuh struktur bahasa Melayu moden. Yang kedua, Oti Duset juga merupakan pengetua pertama di Sultan Idris Teaching College SITC. Oti Duset dilantik sebagai pengetua pertama pada tahun 1922 yang merupakan sebuah institusi penting bagi melatih guru. Di bawah kepimpinannya, SITC menjadi pusat perkembangan bahasa dan budaya Melayu, melahirkan ramai tokoh pendidikan dan penulis Melayu. Di samping itu, pemikiran Oti Duset terdapat 2 iaitu Oti Duset meyakin terhadap potensi bahasa Melayu. Duset percaya bahawa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa utama dunia jika diberi peluang dan sokongan yang sewajarnya. Beliau melihat bahasa ini sebagai karya fleksibel dan sesuai untuk pelbagai bidang ilmu. Yang kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan pentadbiran. Duset yakin bahawa bahasa Melayu bukan sahaja sesuai untuk digunakan komunikasi harian, tetapi juga mampu menjadi bahasa ilmu dan pentadbiran yang berkesan. Yang terakhir bagi tokoh zaman Pramerdeka iaitu Munshi Abdullah. Beliau berperanan sebagai jurubahasa dan jurutulis kolonial. Beliau menjadi jurubahasa kepada Sir Stamford Raffles dan turut membantu
dalam menterjemah dokumen rasmi serta karya-karya penting ke dalam bahasa Melayu. Beliau menjadikan bahasa ini relevan dalam pentadbiran dan hubungan antarabangsa. Yang kedua, pendidik dan penyebar ilmu. Munshi Abdullah mengajar bahasa Melayu kepada pegawai-pegawai British dan masyarakat tempatan. Munshi Abdullah menulis buku teks dan bahan bacaan dalam bahasa Melayu untuk tujuan pendidikan. Pemikiran Munshi Abdullah. Beliau berfikiran bahawa bahasa Melayu sebagai wadah kemajuan. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu harus menjadi alat untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan membangunkan masyarakat. Oleh itu, beliau menulis dalam bahasa yang mudah difahami dan menjauhi gaya bahasa berbunga-bunga yang tidak praktikal. Yang kedua, pembaharuan bahasa dan sastera. Beliau memperkenalkan gaya penulisan yang lebih objektif, logik dan berfakta. Ia menjadikan bahasa Melayu lebih sesuai untuk tujuan ilmiah dan dokumentasi sejarah. Baik, kita pergi kepada tokoh yang seterusnya, iaitu Abdullah Hasan. Abdullah Hasan atau lebih dikenali sebagai Profesor Dr. Abdullah Hasan merupakan seorang tokoh bahasa Melayu yang sangat terkenal di Malaysia. Beliau ialah ahli bahasa, penulis, pensyarah universiti dan pejuang bahasa Melayu yang banyak menyumbang dalam bidang linguistik serta perancangan bahasa. Jadi, sekarang saya akan menerangkan antara peranan Abdullah Hasan dalam memartabatkan bahasa Melayu. Beliau merupakan seorang tokoh linguistik dan ahli bahasa tersohor yang banyak menyumbang dalam bidang peristilahan, sosiolinguistik dan semantik. Beliau juga aktif dalam menghasilkan karya ilmiah seperti linguistik am untuk guru bahasa, psikolinguistik, bahasa Melayu dan tata bahasa dewan bersama Nik Safiah Karim. Beliau juga berperanan besar dalam pembinaan istilah baharu bagi menyesuaikan bahasa Melayu dengan bidang moden seperti sains dan teknologi. Akhir sekali, beliau mempelopori kajian tentang pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Melayu serta memperjuangkan keaslian bahasa Melayu dalam penulisan ilmiah. Pemikiran Abdullah Hasan dalam memartabatkan bahasa Melayu pula ialah beliau menekankan bahawa bahasa Melayu mesti menjadi bahasa ilmu yang mampu bersaing dalam dunia akademik dan profesional. Beliau juga menolak penggunaan bahasa rojak yang boleh merendahkan mutu bahasa. Akhir sekali, beliau percaya bahawa kekuatan bangsa terletak pada kekuatan bahasa ibundanya. Baik, kita beralih kepada tokoh yang seterusnya, iaitu Awang Sarian. Awang Sarian ialah seorang tokoh bahasa dan sastera Melayu yang terkemuka di Malaysia. Beliau dilahirkan pada tahun 1953 di bumi Johor Darul Ta'zim. Beliau pernah berkhidmat sebagai Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP serta merupakan Profesor Linguistik di Universiti Malaya. Awang Sarian banyak menyumbang dalam pemartabatan bahasa Melayu melalui penulisan buku, penyelidikan dan dasar bahasa. Antara bidang kepakaran beliau ialah perancangan bahasa, linguistik dan terjemahan. Jadi, sekarang saya akan menerangkan tentang peranan Awang Sarian dalam memartabatkan bahasa Melayu. Beliau ialah seorang tokoh bahasa yang berperanan penting dalam pemartabatan bahasa Melayu di peringkat nasional dan antarabangsa. Beliau juga pernah menjadi Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka serta pengurusi lembaga pengelola DBP. Beliau juga mengasaskan pelbagai inisiatif seperti Gerakan Cintai Bahasa Melayu dan kursus peningkatan profesional bahasa Melayu. Akhir sekali, beliau seorang yang aktif dalam menulis dan menyampaikan ceramah mengenai isu martabat bahasa Melayu di Malaysia, Brunei dan negara ASEAN yang lain. Seterusnya, Awang Sarian berfikir bahawa bahasa Melayu perlu dijadikan bahasa ilmu, bahasa ekonomi, bahasa digital agar tidak ketinggalan dalam arus globalisasi. Beliau juga menegaskan bahawa
mempertahankan bahasa Melayu ialah tanggungjawab moral bagi setiap rakyat Malaysia. Awang Sarian juga mempromosikan konsep bahasa jiwa bangsa, iaitu bahasa sebagai roh kepada identiti dan jati diri bangsa. Kita pergi pula kepada tokoh yang seterusnya, iaitu William G. Shelley. Peranannya ialah beliau merupakan seorang mubaligh dan sarjana barat yang banyak membantu memperkenalkan bahasa Melayu kepada dunia barat. Yang kedua pula, beliau membantu memperkenalkan bahasa Melayu kepada dunia barat melalui penerbitan dan kajian akademik. Yang ketiga pula, beliau menulis dan menyusun kamus bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta buku praktikal Malay Grammar yang membantu bukan penutur memahami bahasa Melayu. Yang terakhir, beliau mengedit dan menerbitkan semula karya klasik Melayu seperti Sejarah Melayu dan Hikayat Abdullah untuk tujuan ilmiah. Kita pergi pula kepada pemikiran William G. Shelley. Yang pertama, bahasa Melayu ialah bahasa yang kaya dan mempunyai nilai sastera serta budaya yang tinggi. Yang kedua pula, kajian terhadap bahasa dan sastera Melayu penting untuk memahami masyarakat Melayu dan budayanya. Yang ketiga pula, bahasa perlulah didokumentasikan dan dikaji supaya tidak hilang di telan zaman. Akhir sekali, beliau menganggap bahasa sebagai jambatan antara bangsa, iaitu alat untuk memahami dan menghormati budaya lain. Kita pergi kepada tokoh yang seterusnya, iaitu peranan Asmah Haji Omar. Yang pertama, beliau merupakan seorang ahli bahasa dan sarjana linguistik yang banyak menyumbang kepada perkembangan bahasa Melayu moden selepas merdeka. Yang kedua pula, beliau menyusun dan membina teori linguistik Melayu melalui karya ilmiah seperti Nahu Melayu Mutakhir dan Susul Galuh Bahasa Melayu. Yang ketiga pula, meningkatkan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa kebangsaan di universiti awam maupun swasta. Akhir sekali, beliau menjadikan pakar rujuk dalam bidang perancangan bahasa dan dasar bahasa negara. Kita pergi kepada pemikiran Asmah Haji Omar. Yang pertama, bahasa Melayu perlu diperkukuh sebagai bahasa ilmu dan komunikasi kebangsaan. Yang kedua pula, bahasa Melayu mesti dikembangkan sebagai bahasa ilmu dalam semua bidang termasuk sains dan teknologi. Yang ketiga pula, menekankan pentingnya kajian ilmiah terhadap struktur dan sistem bahasa Melayu agar setanding dengan bahasa dunia yang lain. Akhir sekali, beliau percaya bahawa kekuatan bahasa Melayu akan memperkukuh perpaduan nasional dan identiti rakyat Malaysia. Kita pergi kepada tokoh yang seterusnya, iaitu Nik Safia Karim. Peranannya ialah beliau merupakan seorang ahli bahasa dan tokoh akademik wanita terkenal yang terlibat dalam penyusunan tata bahasa dewan, iaitu rujukan ataupun medium utama tata bahasa Melayu. Yang kedua pula, beliau banyak menyumbang dalam pembinaan istilah baharu serta pembakuan bahasa. Yang ketiga, beliau meningkatkan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa kebangsaan di universiti awam maupun universiti swasta. Beliau juga menjadi pakar rujuk dalam bidang perancangan bahasa dan dasar bahasa negara. Kita pergi kepada pemikiran Nik Safia Karim, iaitu beliau menyatakan bahawa bahasa Melayu perlulah dipelihara dan dikembangkan dalam pelbagai bidang termasuk sains dan teknologi. Yang kedua, bahasa itu mencerminkan pemikiran dan kepribadian bangsa. Jika bahasa kita lemah, identiti bahasa juga akan menjadi lemah. Yang ketiga pula, tata bahasa yang mantap menjadi asas kepada pembangunan bahasa yang berdisiplin. Yang keempat pula, pendidikan bahasa Melayu harus disertai dengan penghayatan nilai dan budaya bahasa Melayu. Macam mana dengan perkongsian kami sebentar tadi? Kami berharap tidak seperti masuk telinga kanan, keluar di telinga kiri. Seterusnya, kami berharap sedikit sebanyak perkongsian kami tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.